Ada parents bagi tahu anak mereka baru berusia beberapa jam sahaja selepas dilahirkan. Ada juga yang bagi tahu baru 7 hari, baru 2 minggu, tak sampai sebulan. Tapi dah boleh meniarap. Jadi mereka tanya soalan, perlukah mereka bedong baby ataupun adakah mereka patut bercerai bedong? Sebab semua orang tahu baby yang dah pandai meniarap perlu dicerai bedong atas faktor risiko lemas. Tapi sebelum tu, betul ke ada baby yang kecil sangat, baru lahir merah lagi ni dah boleh meniarap ni? Kalau ikut perkembangan normal, majoriti anak mula meniarap sekitar usia 4 hingga 6 bulan. So hujung 3 bulan tu macam dah start nampak ciri-ciri macam nak roll over. Jadi anak-anak yang bawah daripada usia 3-4 bulan, mereka tidak sepatutnya ataupun tidak logik untuk dikatakan boleh meniarap. Jadi macam mana pula ada parents yang cakap anak mereka kecil lagi, baru beberapa hari, baru beberapa minggu ni dah boleh meniarap? Okey, sebenarnya apa yang mereka nampak itu bukan meniarap ataupun rolling over. Tapi itu kita panggil sebagai newborn curl. Newborn curl ini adalah sejenis refleks yang lahir bersama-sama dengan bayi newborn. Okey, dia terjadi bila baby newborn ni dibaringkan secara terlentang, maka baby secara tak sengaja, tak ada niat, unintentionally akan termengiring, pusing kepala dan pusing badan dia macam nak meniarap. Sebab 9 bulan baby dah duduk berlipat dua dan mengerekod di dalam rahim. Tak pernah ada satu saat pun baby dapat menukar posisinya. So daripada belum ada tulang-tulang sampai tulang-tulang terbentuk dan sepanjang tulang membesar sepanjang 9 bulan dalam rahim, macam itulah posisi baby. Dan mereka juga terapung, maksudnya tak pernah berbaring terlentang dan tak pernah berbaring di atas permukaan rata untuk merasai kesan tarikan graviti. So, bila first time tak biasa, awal-awal dibaringkan terlentang dengan tarikan graviti menyebabkan baby punya body tension yang dah duduk mengerekod 9 bulan akan membuat dia unintentionally termengiring, nampak macam nak meniarap. Itulah dia newborn curl. Newborn curl ini adalah refleks yang sementara dan selalunya akan habis ataupun hilang, tak nampak lagi benda tu selepas anak berusia 3 hingga 5 minggu. Disebabkan ia bukan meniarap, ia cuma newborn curl, cuma sejenis refleks, maka ibu-ibu dengan bayi-bayi berusia bawah 3-4 bulan boleh teruskan bedong, patut teruskan bedong. Itu bukan petanda anda patut bercerai bedong kerana itu bukan ciri meniarap. So macam mana nak tahu ciri-ciri anak yang dah bersedia nak meniarap? Nombor 1, bila buat tummy time, kita nampak dia boleh angkat kepala dan shoulder bahunya. Nombor 2, mampu untuk tolak dada dia menggunakan bahu. Nombor 3, suka angkat kaki, tendang-tendang dan nampak macam nak mengerekod ketika dibaringkan secara terlentang. Yang keempat, baby selalu kelihatan suka main golek-golekkan tulang pinggulnya, bergerak kiri dan kanan, kiri dan kanan. Yang terakhir, baby boleh menggunakan kakinya untuk menolak tulang pinggul dan punggungnya. Kesimpulannya, baby-baby di bawah usia 3-4 bulan memang tak boleh meniarap lagi, dan nak sahkan anak anda ni memang dah masuk fasa nak meniarap jika dah lihat semua ciri yang dinyatakan tadi. Sebagai parents, kita semua akan rasa bangga bila melihat anak-anak kita berjaya mencapai sesuatu perkara ataupun sesuatu perkembangan. So, bila perkembangan tu pula berlaku lebih awal sikit berbanding kawan-kawan yang lain, memang normal untuk semua mak akan rasa ekstra bangga. Tapi tahukah anda, dalam bab meniarap ni, jika anda melihat anak anda boleh meniarap terlalu awal, itu boleh menjadi petanda yang perlu dirisaukan atau kita panggil sebagai red flags. Ini kerana anak-anak yang meniarap terlalu awal boleh menjadi indikator mereka mempunyai masalah dengan otot ataupun kita panggil sebagai otot keras. Maka pergerakan mereka ni jadi tidak terkawal dan itulah punca kita nampak macam senang sangat mereka ni macam nak tertiarap, nak tergolek dan sebagainya. Rujuklah dengan doktor pakar kanak-kanak bayi anda jika anda concern dengan perkembangan meniarap anak anda.